Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah hari ini warga ataupun pengguna-pengguna Zontes 368 EG ataupun 350E, kita hari ini kita ada makan malam lah bersama dengan semuanya daripada Wilayah Kajang. Di selamat datang ke mana ni, Krabi Tom Yum. Okey. So ni sebas raya. So kita ada aktiviti cukup beramah mesra dengan kawan-kawan kita. Okey, sebab kita baru ni pun baru selesai ride. Kita pergi ke Kedah baru-baru ni kan, ke Kilang kan. Dan insya-Allah next kita akan ada lagi ride. Macam akan bersama dengan wirai dia akan organize. Okey. So hari ni kita banyak juga berkumpul lagi ni. Disponsor oleh Zontes Malaysia. Okey. So kita insya-Allah dapatkan sikit maklumat daripada kawan kita dan juga yang organize untuk program kita hari ini. Orang kata makan disponsor oleh Zontes Malaysia. Okey. Apa tu? Siakap. Krabi Tom Yum. Krabi Tom Yum lah. Ya, macam Thailand punya tak. Siakap 3 rasa. Oh, semua orang lah 3 rasa. Kongsi 4 orang, 1. Kalau tengah-tengah kalau motor tu boleh lagi ni. Kalau ni dapat 1 minit 500 meter. Itu dah mana. Daripada ujung tu sampai sini. Dah motor boleh lagi. Alhamdulillah. So kita tunggu makan malam ni. Ambil gambar aja bawah. Lain macam tu. Dah masuk tu. Bye. Ini aja. Boleh lah. Boleh lah. Dia ada makan lagi kan, bagi lah makan ada kan. Minyak pun bagi dia kan. Dia bagi semua. Kena tolak lagi. Apa dia? Tak cukup. Maknanya bawa start meja kena ada 4 orang. tak maksudnya dia semua dah bayar tu. Untuk apa dia tinggal kan? Ni macam abang ni dah jadi 2 orang kan. Saya makan 2. Pandai habis tengah lah. Saya kena sadarlah. Bayar RM5 lah. Boleh lah. Meja kan dia ni tak ada. Yang tayar atas okey. Dia ada pakai. Abang tadi duduk dekat corner sana, abang duduk dia survey balik kan. Dia kena anjak juga. Kenapa? Sebab satu meja nak maintain yang senang ke atau yang agak keras sikit lah. Ini confirm keras. Lama 40 lebih. Keras. Jam. Allah Akbar. Ya. Selamat.
External speaker. Boleh. Terbaik ah. Terbaik. Terbaik.